Dia kena pakai lampu. Farah. Betul. Letak apa okey je. Siapa bagi? Okey, nombor 7 siapa? Farah. Okey, nombor 7 Farah. Ish. Tak nak. Oh, alamak ada reset lagi. Apa ni? Terlebih. Tengok harga. Jangan tengok risik. Ikut syarat tu. Kalau ikut syarat 50 minimum ah. Weh. RM10. RM10 Allah. Perfume dia 57. Okey 50 boleh ah. Janganlah. Kita minimum 50. Tabung. Nah, mana bos? Biar betul saya beli emas. Emas lah siap. Apa datang? Apa ni? Mas yo. Ada harga. Mantap. Sial pun teruk. Tabung. Ini apa ni? Basketball. Tu mana kau boleh main laki bini kat rumah? Boleh lah. Alah Nombor 8. Thanks to siapa nama? Aku. Yen, thanks to Yen. Kau kan Okey, nombor 8. Apa tu Dil? iPhone 17. Wah. Ada harga, tengok harga. Review harga dulu. Handphone baru. Harga berapa? Ni. Oi. Anjoy. Woi. Anjoy. Ni apa lah? Panas sangat ni. Pisau. Gigit. Dia gigit sial bodoh. Telefon lah siap dia dapat. Aku ingat iPhone lagi awal-awal ni. Itu seal tau. Seal box tu. Ya susah dia. Kau mau review. Okay, garfu. Cuba tolong ambil phone aku kat mobil. Mana tu ni jauh kat atas kanan. Yang ni, kau buat. Tak selitkan dia. Selitkan dia tepi ni. Yang tu. Kau selitkan. Ya, lain kali bagi hadiah ni sikit ya. Pakai ni peniti, pakai peniti nak. Tu. Kan free hair bini aku ni. Air. Bro skip. Balik dulu tau, nak mandi. Pinjam boleh. Dah boleh buka kah? Berapa lah? Baru nak berpisau. Tapi tekan pik. Tak boleh, aku kunci juga. Ada apa? Siapa tu weh? Cepatlah buka tu. Buka. Tu tarik atas dia. 3, 2, 1. Memang wangi tau kulit dia. Wow. Okey. Wangi. Say Okey, thank sudah. you. Say thank So, you. Thank next, you. Naim. Aku bagi ke tak? Sembilan siapa? 9. 9 siapa? Sampai sini baru. Nombor 9 siapa? 9 ter, terus 10. Oh, aku ni. Oh, naik. Nak pegang. Unboxing. Ni. Dia macam Apple tau kau buka. Dia ada stiker belakang tu. Tepi. Alright guys, so hari ni kita unboxing. Alah, dah cabut dah. Ni kan? Second hand. Uish, unboxing pun ni. Mantap. Oh. Memang dia target dari Oi, apa ni? Airpod tu grade AAA tau. Power bank ya? Power bank ni. Power bank. Wow. Ui, aku rasa aku paling jackpot ni. Ui. Uish. Gila lah. Ui, aku dapat lah. Halal ni. Halal rantau Iban. Hilang pun apa ni? Apa ni? Ada earphone ke dalam ni? Ada lah. Buka lah. Airpod lah. Buka lah. Jap, tengok phone. Ini kalau jual ni 80 pun. Satu set. Uish. Tak, itu saja. Sumpah lah, original ke ni Syed? Tak grade. AAA. Tapi okey Tapi lah. grade okey lah. Grade high quality. Aku dapat ni, aku dapat. Uish. W Chat. Yang ni kalau kau bandingkan dengan Sayang, yang lightning tu tak pakai kan? Bagi air. Yang lightning tu. Yang tu tak pakai kan? Bagi air. Yang lightning tu. Light ni tak pakai nak. Sabarlah, jangan gila malu. Ni paling jackpot ni. Woi. Aku ada waranti. Ada waranti gila tu. Itu ni dia. Unboxing. Ini Unboxing lah bagi-bagi. ini unboxing kena keroyok ni. confirm. Tinggal botol je ni. Masa tu balik pun. Siapa? Alright. Kalau semua dah unboxing kan? Tamatlah sudah. Hadiah daripada masing-masing individu ni bertujuan untuk engage. Bisa dapat ni bah. Memang saya nak beli dah lama dah. Guys, main guys.
Bateri dia enggak ada. Ada. Ada kan? Weh, mahal-mahal beli tak ada bateri. Tapi Saya memang nak beli benda ni. Oh ya. Bateri asing. Lupa pula. Dulu saya beli, lepas tu Nanti di rumah. apa ni? Mana boleh pinjam? Habis. Mana boleh kalau tak. Benda ni mahal 1 lebih. Saya memang mau beli ni hari tu. 160, 170. Jimat duit saya. Tapi yang memang ngam dah hadiah tu adalah ini paling ngam lah. Sumpah. Memang ngam teruk ah. Sayang gimana tadi aku babi. Sayang aku Dah Kau punya kuasa apa kali dah? perempuan. Dia punya memang target perempuan. Nasib baik air